Sebab itulah ada orang sampai mati dia tak masuk Islam lagi. Sebab apa? Bila rasa diri tak ikhlas. Itulah waktu untuk menggandakan lagi usaha. Bila niat kita rasa tak betul, betul kita kena istighfar. Tetapi that is the time where kita kena gandakan lagi usaha. Sebab apa? Kalau nak tunggu niat ikhlas, tuan-tuan dan puan, syaitan akan selalu bisikkan kita that you tak ikhlas. Tunggu sampai ikhlas. Sebab itulah ada orang sampai mati dia tak masuk Islam lagi. Sebab apa? Saya rasa tak ikhlas. Sebab saya rasa saya nak masuk Islam sebab nak dapat manfaat. Saya nak masuk Islam sebab nak berkahwin. Saya nak masuk Islam sebab sekian. Tuan-tuan dan puan, memang keikhlasan is the main thing dan sangat-sangat penting. Tetapi jangan kerana dia terlalu penting sehingga kita develop that kind of anxiety sampai kita tak buat. Sebab tu benar tak kita tengok orang bila nak solat, dia takut niat dia tak masuk. Allah, dia masuk, kita masuk lagi. Kita kat tepi dia dah habis Fatihah dah. Dia masih Allah tak masuk, dia kena ganggang. Tuan-tuan dan puan, itu yang kita panggil sebagai intentions anxiety. Takbir je lah, simple. Guideline ni bukan saya bagi. Saya bagi satu guideline ni daripada Nabi SAW. Nabi dia tanya tentang, apabila ada sahabat berkata tentang dia risau, dia telah batal wuduk. Nabi tak terus kata, kalau macam tu, jawapan simple, pergilah ambil wuduk. Tak. Nabi tanya, apa yang menyebabkan kamu rasa batal wuduk? Saya rasa macam terkentut. Nabi kata simple, sama ada kau bau ataupun dengar bunyi. Kau ada dengar tak? Kau ada bau tak? Tak ada. Okey, bismillah. Sebab syaitan akan selalu menjadikan kita ragu-ragu dengan intention kita. Dan satu lagi hadis Nabi SAW yang menjadikan sangat-sangat takut untuk diri saya, insya-Allah saya percaya kita majoriti dah hafal dan tahu. Hadis tentang 3 golongan yang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Seorang yang dikatakan menghafal Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanya kepada dia, "Hei fulan, apa kau telah lakukan dengan ilmu yang telah aku kurniakan kepada engkau?" Fulan itu menjawab, "Ya Allah, aku telah menghafal Quran dan mengajarkan Quran kepada manusia lain. Ya Allah." Dengan manusia kita bersembang, dengan Allah nak sembang apa? Allah kata, "Al-Kazzab, kau pendusta. Engkau menghafal Quran supaya engkau dapat gelaran Al-Hafiz. Engkau dikenali sebagai penghafal Quran. Engkau nak naikkan darjat engkau di sisi pandangan manusia, bukan naik darjat di sisi aku." Diperintahkan malaikat untuk mengheretnya ke neraka.